Tanggungjawab memaklumkan kematian pesara atau penerima pencen terbitan. Apa yang perlu dilakukan oleh waris? Maklumkan kematian pesara atau penerima pencen terbitan kepada Kumpulan Wang Persaraan diperbadankan KWAP Cyberjaya. Waris juga boleh menelefon KWAP di talian 03 8887 8777. Waris boleh memaklumkan kematian pesara atau penerima pencen terbitan dengan mengemukakan salinan sijil kematian kepada KWAP melalui kaedah-kaedah berikut. Salinan sijil kematian boleh di-emailkan ke alamat email mypesara@kwap.gov.my. Aduan atau maklum balas kematian juga boleh dihantar terus ke alamat portal feedbacks.kwap.my. Atau salinan sijil kematian boleh dihantar terus ke kaunter KWAP Cyberjaya. Ingat, Pencen bukan lagi menjadi hak mana-mana pihak setelah kematian penerima pencen yang sah.